Ini adalah Tungtung Sahur. Disebabkan anda tengah tengok video ni bermakna anda ada internet. Bermakna anda juga malangnya pernah tengok mamat kayu yang ada muka ni. Sebab inilah ikon terbesar internet sekarang. Kita tak boleh lari dari dia. Dialah kegilaan anak-anak anda Gen Alpha. Diorang kenal bukan setakat Tungtung Sahur tapi juga kawan-kawan dia. Tralalelo Tralala, Bombardino Krokodilo, Chimpanzini Bananini. Dan beberapa lagi lah dalam satu geng yang dipanggil Geng Italian Brainrot. Watak-watak reput otak yang datang dari Itali. Ejak Itali? Sahur? Kat sinilah berlaku masalah hak cipta mungkin yang paling membingungkan dalam sejarah. Kes ini sangat merepek, sangat aneh dan malangnya sangat menarik. Tungtung Sahur dicipta pada 28 hari bulan 2 2025. Setahun lebih lepas, betul-betul sehari sebelum puasa tahun tu oleh Nokza SHT. Cerita dia adalah watak anomali mengerikan yang korang dengar je lah video asal dia sendiri. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tu sebab nama dia Tungtung Sahur. Sebab dia memang pasal sahur yang puasa tu. Dan dia dicipta oleh orang Indonesia. Jadi barulah masuk akal kenapa pula orang Itali yang nak cipta watak pasal sahur. Italian Brainrot pula dicipta pada lebih kurang masa yang sama, awal tahun 2025. Sarjana mengatakan the first impact bermula dengan watak Tralalelo Tralala, ikan jerung 3 kaki yang pakai kasut Nike. Aku tak rasa Nike tu sponsor. Lepas tu barulah muncul watak-watak lain yang menguasai internet. Dalam versi awal, gambar ini diiringi dengan audio orang bercakap bahasa Itali dan rasanya kena cakaplah benda ni. Skrip tu menghina Tuhan agama Islam dan menghina Palestin. Ya, skrip asal bahasa Itali yang duk viral tu. Anak-anak kita duk share. Jadi bahaya kan bagi anak-anak guna internet. Itulah sebabnya mak ayah kena guna platform yang selamat macam Durio untuk anak-anak. Dan entah macam mana meme Tungtung Sahur daripada Indonesia pasal puasa tiba-tiba terserap masuk dalam gelombang viral Italian Brainrot. Dan bukan setakat terserap, rasanya orang buat dia jadi captain. Dialah ikon Italian Brainrot yang paling disayangi dunia. Kesayang ke? Dan bukan setakat tu, pengaruh dia melimpah keluar daripada Italian Brainrot tu sendiri sampai dia jadi watak internet global dan malah di luar internet. Jadi ada beberapa perkara penting tentang fenomena ni. Yang pertama, wow, negara jiran kita dah buat sumbangan besar lah pada budaya dunia moden. Satu dunia kenal watak ciptaan Indonesia. Diorang dah staraf Disney, staraf Marvel dah. Aku ini orang Indonesia. Kalau tak penuh ilmu di dada, tak sampai puncak Everest. Jiran tumpang bangga. Dan perkara penting yang kedua yang rasanya korang dah perasan. Pencipta asal Tungtung Sahur terus hilang kawalan dan pendidikan terhadap ciptaan dia sendiri. Watak ini tiba-tiba kena sailang dari negara asal dia. Daripada Indonesia, tiba-tiba dia jadi warga negara Itali. Dia juga kena sailang konteks daripada anomali puasa jadi Brainrot. Dan yang paling besar, paling penting, pencipta asal kena sailang daripada buat duit guna watak ciptaan dia. Korang tahu tak punya besar fenomena mamat ni? Aku duk jumpa mainan dia dekat kedai mamak tau. Dia ada range merchandise jualan global. Dia ada pementasan. Dan korang siap kena beli tiket nak tengok. Tak boleh bayar muka mak ayah yang kena tengok pementasan Brainrot sebab anak dia ajar. Semua ini adalah duit yang tak diberikan langsung kepada pencipta asal. Paling besar bila ada game di Roblox bernama Still a Brainrot yang dimainkan melebihi 25 juta pemain. Apa yang besarnya, dia kan cuma game Roblox je. Sebenarnya dah ini korang kena tahu korang boleh buat duit dengan menghasilkan game di Roblox. Caranya sebenarnya sangat kontroversi dan korup, banyak melibatkan perjudian kanak-kanak. Ini dah masuk topik lain lah, tapi kalau korang minat, saya boleh hasilkan video khas. Tulis je dekat bahagian komen. Sebenarnya skrip dah dekat separuh dah siap. Aku pergi tinggal konten ni. Cerita dia Still a Brainrot ini jana hampir $10 juta
Dan siapa antara watak yang paling popular dalam game Roblox ni? Tak lain tak bukan saudara kita Tung Tung Sahur. Soalan terpenting adalah, adakah pencipta asal Tung Tung Sahur dapat apa-apa daripada watak dia daripada game Roblox yang dah jana belasan juta dolar ni? Yelek, tak dapat apa-apa. Maka kemudian berlakulah perkara yang sangat difahami tapi tersangat pelik. Pencipta asal Tung Tung Sahur kenakan copyright strike, tindakan hak cipta, kepada pihak yang gunakan watak ciptaannya dan jana duit tanpa kebenaran. Ini sangat difahami lah. Korang mana boleh gunakan watak-watak ciptaan orang lain pada produk korang tanpa kebenaran. Korang tak boleh jana duit daripada watak yang telah pun dihak ciptakan. Dan kalau pencipta asal ambil tindakan, dia ada hak untuk tamatkan penggunaan orang ketiga ataupun dia nak saman ke apa. Ya, copyright dia orang noksa. Mana boleh dia orang buat macam tu dekat karya ciptaan awak? Apa? Korang nampak gajah dari tadi dan saya tak sebut apa-apa pun pasal gajah tu sepanjang video ni? Lah, ada gajah. Apa agaknya gajah ni nak suruh saya cakap? Tung Tung Sahur ni comel. Oh, apa? Ya. Alamak. Tak sangka lupa nak cakap benda ni. Tung Tung Sahur ini adalah 100% janaan AI. Ya, dia adalah AI slop. Malah saya pun boleh suruh AI jana watak Tung Tung Sahur versi lain. Pementasan live 10 juta dolar satu bulan. Kemarilah padaku dengan watak ciptaan terbaruku ini. Makanya dengan kesedaran yang baru ini, macam mana saudara kita dekat Indonesia tu asalnya mencipta watak masterpiece abad ke-21 ini adalah macam ni. There he was. Tung 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 Sahur. I mixed that image with everything I had written in my books before, and then I released him into the world. Oh, brother! Boleh ke awak copyright benda janaan AI ni? Bukannya awak yang lukis dia. Kerja awak cuma prompt je. Itulah sebab ini adalah kontroversi besar sekarang. Boleh ke karya-karya janaan AI ini, walaupun selawa ataupun seikonik mana pun, diberikan hak cipta? Ramai yang kata tak boleh lah. Siapa-siapa pun patut boleh guna watak Tung Tung Sahur. Macam mainan aku jumpa kat kedai mamak ni. Aduh, kat kedai mamak pun dia dah datang kan. Sebabnya ia adalah janaan AI. Ia tak layak nak dapat copyright. Dengan realiti bahawa robot menghasilkan lagi banyak image, video dan muzik berbanding manusia zaman sekarang, soalan hak cipta ini nampaknya akan jadi makin besar selepas ini. Jadi My Man Triple T adalah watak penting rupanya yang melakar sejarah. Tahun lepas, Pejabat Hak Cipta Amerika Syarikat terbitkan dokumen pada hak cipta dan AI. US adalah antara pusat utama perlumbaan AI, jadi dokumen ini sangat pentinglah untuk jadi rujukan. Hak cipta biasanya dinilai daripada beberapa faktor penting. Yang paling penting adalah karya tu mestilah dihasilkan oleh manusia. Dulu pernah ada monyet ambil gambar guna kamera dan lepas tu mahkamah kata gambar tu tak boleh dihak ciptakan sebab monyet bukan manusia. Manusia perangai macam monyet, cerita lain. Kalau macam tu, Tung Tung Sahur ini dicipta oleh AI. Dia bukan manusia. Jadi dah jelas lah dia tak boleh di copyright. Korang boleh jual t-shirt guna gambar dia tanpa risau kena saman. Tapi prompter manusia boleh lawan balik sebenarnya dengan diorang kata, mana ada. Manusia lah yang cipta AI slop ni semua. Sebab manusia yang tulis di prompt. Itu usaha manusia lah tu. Depa panggil prompt engineering. Bleh. Kalau macam tu, ada beberapa faktor lain yang akan dinilai. Masa penghasilan, usaha penghasilan dan hasil tu sendiri kena original. Maksudnya dia tak hauk karya orang lain. Tu sebab ada beberapa gambar foto yang diambil oleh kamera lah tapi diorang dapat copyright. Orang dulu pun tanyalah kenapa karya yang dihasilkan oleh mesin, sebab kamera tu mesin, macam mana boleh dapat copyright? Sebabnya rupanya untuk hasilkan gambar tu dia perlukan sangat-sangat banyak usaha. Dia kena tunggu sangat lama untuk dapatkan
dengan kondisi yang sempurna untuk ambil gambar tu. Usaha-usaha belakang tahbir yang sangat banyak. Jadi dia layak untuk dapat copyright. Untuk hasilkan tung-tung sahur ni pula, korang cuma perlukan 1 minit untuk AI tu buat image. Dan usaha korang cumalah menaip 30 saat pada keyboard. Apa yang dihasilkan oleh AI daripada prompt korang tu pula adalah black box. Maksudnya, ya, korang bagi arahan, tapi apa yang berlaku adalah proses penghasilan oleh AI dan apa yang bakal keluar sebenarnya, prompter tu tak boleh nak kawal pun. Jadinya, kesimpulan oleh US Copyright Office adalah prompt saja tak menampilkan kawalan oleh manusia yang cukup banyak untuk manusia itu dianggap sebagai pemilik karya. Bermakna malangnya Noksa, anda tak boleh dianggap pemilik karya. Anda tak ada hak lah untuk klaim tung-tung sahur sebagai pemilikan eksklusif anda. Ringkasnya, korang tak boleh buat AI slop, lepas tu claim copyright. Kesian tung-tung sahur, engkau tak diminta dilahirkan sebagai AI slop. Nampaknya status dikau kekal sebagai hasilan mesin yang tidak berjiwa. Tiada harapan diberikan hak cipta. Kecualilah kalau entah ada manusia yang nak selamatkan engkau, yang nak lukis kau dengan tangan manusia sendiri dan berikan kau sentuhan jiwa manusiawi. Tapi siapa yang nak buat benda macam tu kan? Jap, tung-tung sahur, kau sedang diselamatkan manusia. Terima kasih manusia.